Macam mana kita nak tahu harta kita berkat atau tidak? Kita ada harta, ada pendapatan 5,000 sebulan, 3,000 sebulan, kita niaga jual kedai boleh 4,000 sebulan. Kita nak tahu mana gaji kita tu berkat. Nak tahu kena tahu lu makna berkat. Apa makna berkat? Berkat ini ziyadatul khairi, bertambah perkara akhirat. Okey, dengan kita duk jual kedai ni laku boleh 5,000 sebulan, kehidupan kita ni makin bertambah tak benda akhirat? Makin tambah berkat. Dengan aku jual ni jadi maknanya panda duk ngatur makanan ni dah boleh 1,500 bulan. Kau banyak tak benda baik aku boleh buat? Kau banyak. Berkat. Nah, jadi kalau makna gaji bertambah tapi kita makin kurang atau tidak bertambah benda akhirat, tanda tidak berkat atau kurang berkat. Boleh jelas situ. Faham? Piti ada, gaji ada, kedai ada, tak siapa sejik, tak siapa majlis ilmu, tak berkat. Boleh tahu sudah. Faham? Kalau ada berkat, mesti dia sampai di masjid, mesti dia sampai di majlis ilmu. Betul tak? Dia tak boleh nadah 7 kali seminggu, 2 kali siapa juga muka dia. Faham? Tanda berkat. Dan ni dak piti ada, gaji ada, kedai laku, dak mari sejik, suai, bukan berkat.